sumpah bola dengan Quran. Jawabnya tak ada sumpah dengan Quran. Quran orang dak sumpah orang ngaji. Nah, Nabi kata iqraul Quran, baca Quran orang dak sumpah. Dah tu mana cipta awak sumpah Quran? Dah ada orang bodoh. Faham tak? Batu kena ngaji, kena dengar, tak kira siapa-siapa pun. Besar mana pakat kalau tak ngaji, bodoh ke cerdik? Faham, bodoh lah kita dulu, kini dan selamanya. Faham? Bukan nak kata kita ni cerdik, tapi mari dengar ni untung. Hak tak tahu jadi tahu. Hak bodoh jadi cerdik. Hak gelap jadi cerah. Nak dalil tengok budak-budak pergi ngaji Quran. Nak duk guru sara tua je, ajar dalam balung padi je biar tu. Tapi daripada bodoh boleh ngaji Quran dia ni budak tu. Tu lebihnya ilmu. Faham? Biar baca surat kecil pun nak khabar. Ada budak sumpah dengan Quran. Sumpah dengan nama Allah, demi Allah, wallahi billahi tallahi. Quran orang baca. Pasal ikut-ikut mai sumpah dengan Quran. Sumpah bukan dengan Quran, dengan nama Allah. Wallahi demi Allah. Baru jadi sumpah.